Boleh tak? Ada tak dengar? Boleh nampak skrin dan boleh dengar tak suara saya dalam online meeting tu? Boleh eh? Suara saya boleh dengar? Okey. Okey dah tutup balik. Okey, so kalau yang tak tahu macam mana lukis line of impact dengan plane of contact ni, kita ada dalam recorded lecture yang last week. Okey, itu kena tahulah macam mana nak buat. Okey. Central impact ni ialah impact yang berlaku bila partikel tu bergerak hanya di atas line of impact. So central impact ni kalau kita lukis line macam tu, dia punya line of impact ni, movement ini berada atas line ni sahaja. Okey. So daripada sini kita dah introduce satu konsep yang kita panggil sebagai coefficient of restitution. Coefficient of restitution ni ialah kita nak tengok berapa banyak energi yang loss energy bila ada impact. So bila ada impact kita akan ada energy losses, dan energy losses menyebabkan sama ada partikel tu balik kepada bentuk asal ataupun dia terus berubah bentuk. Tapi kita tak kisah macam mana dia berubah bentuk tu. Cuma kita nak tahu je apa impact dia kepada velocity selepas impact tu. So coefficient of restitution ni diberi oleh VB2 minus VA2 dan over VA1 minus VB1. Okay. Dan ini dikalkulate di atas line of impact. Okay. Ini dikalkulate di atas line of impact. So, kita dah demonstrate juga last week, A dengan B ni tak kira mana-mana partikel pun. Sama ada kita namakan partikel sekian A, yang ni B ataupun terbalik pun, jawapan dia mesti sama juga. So, kita tak payah risau tentang designation of the particle ni, A atau B. As long as kita designate satu partikel sebagai A and the other one as B, dan kita set positive direction dia, jawapan akhir dia mesti sama regardless of the nama yang kita assign partikel tu. Okay, so kita dah introduce konsep ini. Okay, so last week ini yang kita buat lah. Awak kena boleh lukis line of impact, awak kena lukis plane of contact, awak kena boleh kira coefficient of restitution yang dikira di atas line of impact. Dia sentiasa dikira pada line of impact. Kemudian kita dah buat example soalan central impact. Okay? So dalam soalan central impact ni akan semua konsep lain ni terpakai lah. Untuk satu partikel kita akan pakai konsep ini. Dan untuk kedua-dua partikel kita boleh pakai konsep ini. Semua konsep ni perlu digabungkan termasuklah dengan coefficient of restitution dan juga line of impact dan plane of contact ni untuk kita mendapat the whole context of yang kita nak cari. Okay, tujuannya senang je. Kita nak tahu apa yang kita diberi satu senario initial dia macam ni. Kita nak tahu apa yang berlaku lepas dia langgar. Itu je. Masa dia langgar macam ni, lepas dia langgar apa jadi. Itu yang kita nak tahu. Contoh yang paling mudah sekali sebab apa benda ni berguna ialah bila awak main snooker. Kan, bola tu sini, lepas tu dia pergi mana. Tapi awak tak adalah kira kan, awak tahu daripada skill lah. Yang terror tu boleh kira dalam otak lah awak lah. Yang tak terror tu tak boleh kira sangat lah. Tapi kalau awak boleh ambil video awak main snooker tu, awak boleh buat benda ni, awak boleh kira angle bagaimana semua sebenarnya. Tapi taklah tepat sangat sebab bila main snooker tu dia dah ada rotation bola tu ikut mana awak hit dia akan roll ke depan ke, awak nak patah balik ke. Dia ada dia pusing ke kiri ke kanan ke, itu cerita lain lah. Okay? Tapi basic dia bermula di sini. Siapa pernah main game snooker online? Kat mobile ke apa kan? Dia ada game snooker yang dia buat sangat-sangat realistik fizik dia. Dia orang yang buat game tu dia kena ambil kira semua ni lah untuk dia buat bola tu pergi mana. Dia bukan main agak-agak je. Bila dia buat programming dia tu kan, dia kena masukkan fizik ni. Dia pakai jenis apa, dia punya table tu, dia punya cue dia tu, kesat ke tak ke, bola dia besar mana, bila awak hit bola tu dekat tengah ke bawah sikit ke atas sikit, semua benda tu dia kena ambil kira fizik dalam game tu.
Walaupun nampak macam senang, tapi sebenarnya termasuk semua pengiraan. Dan pengiraan kita buat ni yang paling mudah sekali. The simplest form, sebab kita kira dia sebagai satu partikel. Kita tak kira dia punya rolling dia, apa semua tak kira. Spin dia semua tak kira. Okay. So, kita dah discuss sensory impact, kita dah buat example sensory impact. Minggu ni kita akan buat example oblique impact. Sekali lagi untuk yang baru datang, inilah topik last sekali yang akan ada dalam final exam. Ini yang topik last sekali yang ada dalam final exam. So kita akan habiskan topik yang akan ada dalam exam minggu ni lah. Minggu depan kita akan discuss topik-topik lain yang tidak ada dalam final exam tapi termasuk dalam topik dynamics. Okay. So, kita terus pergi kepada contoh. Okay, contoh ni lah. Ya. Okay. Okay, ini contoh kita ya. Kita ada dua disk A and B. Each have a mass of 1 kilogram and the initial velocity is shown just before they collide. If the coefficient of restitution is E equals to 0.5, determine their speed just after impact. Okay, so rajah ni menunjukkan movement kedua-dua partikel ni before impact dan dia nak tahu apa yang jadi selepas impact. Okay, untuk soalan macam ni, untuk awak lah sebenarnya, soalan-soalan yang ni, topik ni sebenarnya free marks. Sebab apa? Step ni sama je. Jadi kalau awak boleh ingat step, saya bukan hafal lah, tapi faham je step dia. Konsep dia sama je. So kalau awak nak hafal step tu, dia jadi macam kena hafal lah. Awak silap hafal, awak salah lah. Jangan hafal lah, faham je apa yang kita buat. Soalan ni sepatutnya full marks lah. Okay. So, soalan ni full marks, soalan yang 2-3 lepas full marks. At least awak boleh dapat 80 lah untuk final exam. Busuk-busuk pun Boleh Soalan yang susah tu adalah sikit-sikit. Yang susah sikit. Tak adalah susah sangat, susah sikit. Okay. So sekarang ni untuk soalan ni, ini adalah soalan oblique impact. Sebab dia, impact dia datang daripada angle. Betul tak? Bila dia ada angle je, awak tahu dia oblique impact. So dalam soalan impact macam ni, mula-mula sekali awak kena lukis. Step pertama ialah lukis line of impact dan plane of contact. Sebenarnya step dia ada tulis ni. Ni. Nombor 1 sekali, identify the line of impact and plane of contact. Tapi sebelum tu lagi lah. Sebelum kita buat ni, kita mulakan dulu dengan initial dengan final kita. Macam biasa, kita kena analyze soalan tu elok-elok. So, kita ada initial, kita ada final, dan kita ada others, maklumat lain-lain. So, the two disks A and B each have a mass of 1 kilogram. So, dekat sini, MA sama dengan 1 kilogram, MB sama dengan 1 kilogram. Okay. The initial velocity shown just before they collide. Okay, dalam ni, dia tulis ni, VA1 sama dengan 4 meter per second. VB1 sama dengan 3 meter per second. If the coefficient of restitution is E sama dengan 0.5, determine their speeds just after impact. So, dia nak cari VA2 dan VB2. Ini soalan dia. Okay, ini yang kita highlight lah soalan dia. Right? Dan maklumat lain yang ditunjuk dalam gambar ni, kita ada angle ni, 345 ni. Dan kita ada velocity ni lah. Okay. So, ini sebelum kita mula soalan, macam biasa, kita analyze dulu. Yang kita nak tahu ialah final velocities dia. Okay. So, nak cari final velocities dia ni, bila ada impact, kita berminat lebih kepada dia punya line of impact dan juga plane of contact. Okay. So, itu yang kita lukis dulu. Jadi, kalau kita besar sikit gambar ni. Okay, lebih ni ya. Okay.
Okey, macam ni So mula-mula sekali kita nak lukis dia punya line of impact dan juga plane of contact. So kalau ingat balik macam mana steps nak lukis line of impact dia, kita kena cari dulu dia punya center of mass untuk kedua partikel ni. So partikel ni biasa center of mass dia dekat tengah-tengah lah. Dan kita lukis satu garis lurus yang merentasi kedua-dua garis ni. Dia lukislah garis macam tu. Betul tak? So inilah dia punya line of impact dan kita bolehlah lukis, kita lukis positive direction dia dan kita namakan dia paksi I. Nama paksi I ni tidak ada dalam textbook Nama dalam paksi I ni adalah nama yang saya bagilah untuk mudahkan kita buat soalan ni. So awak pakailah paksi I ni juga untuk memudahkan kita punya bahasa yang kita pakai tu samalah, konsisten. Okey. Kemudian plane of contact pula, ini line of impact. Line of impact. Plane of contact pula ialah 90 degrees daripada line of impact dan menyentuh this point, contact point kedua-dua partikel ni. So dekat sini lah. So line ni, line yang dia dah lukis ni. Betul tak? Line ni lah. Line ni adalah line plane of contact. Sama line dia. Dan kita letaklah juga dia punya positive direction dia di situ. J. Ini adalah plane of contact. So kita dah ada line of impact dan juga plane of contact. Betul? Dan kalau awak tengok ni, kalau awak tengok apa tu, kalau awak tengok dia punya paksi I dengan J ni, dia seolah-olah paksi XY tu, dia rotate je, betul tak? Paksi X dengan Y ni, dia rotate ke kanan. Rotate ke kanan macam tu. Lebih kurang macam tu lah idea dia. Okay? Untuk awak cari angle-angle ni, awak kena imagine paksi X dengan Y ni kalau dia rotate ke kiri, dia akan jadi paksi I dengan, dia akan pergi kepada paksi I dengan J. Betul? Boleh nampak tak? Betul Lebih kurang macam tu lah idea dia tu. Okay? So, bila kita faham yang paksi I dengan J ni adalah paksi X dengan Y yang di-rotate ke satu direction, kita akan boleh senanglah cari angle dia. So, dekat sini mana angle yang berkenaan? Angle yang berkenaan ialah yang kita boleh dapat daripada sini. Sini. Okay? Okay, sekarang ni ada soalan tak? Sebab apa penting angle-angle ni? Sebab kalau awak salah tulis dari awal, semua salah. Dia free marks, tapi awak kena boleh buat angle ni. Kalau awak tak boleh buat angle ni, tak reti nak buat, dia dah tak jadi free dah. Awak dapat 0 mark je. Boleh? Betul lah kan? X, Y ni rotate kan? Dia jadilah I dengan J. Betul tak? Okay. So, kalau awak tengok dekat sini, inilah 3, 4 dengan 5, betul? Katalah kita letak angle kita theta dekat sini. Okay. Maknanya dekat sinilah theta tu, betul tak? Betul Sebab ini garis ni, yang ni dia selari dengan garis ini. Yang ni pula dia selari dengan garis yang ini. Jadi, angle antara kedua ni mesti samalah. Kedua-dua ni, betul tak? So, theta tu di situ. Benda padam. Oh, ni angle theta ni, sini. Angle theta ni berada di sini, betul tak? Okey, boleh Okey. So, macam saya cakap tadi, semua proses yang kita buat dalam soalan macam ni akan berlega sekitar paksi I dan juga paksi J. Paksi yang berada di atas line of impact dan paksi yang berada pada plane of contact. So, kita nak kena cari velocities kita ni. So, maksudnya apa? Maksudnya kita nak cari semua yang dekat sini. Klik sikit. Kita nak cari yang sini di dalam paksi I dan paksi J. Okay. Ini ialah kita nak cari VA1I dan VA1J. Ini pula kita nak cari VB1I dan VB1J. Kita cari yang ni dulu. Kemudian jawapan yang kita akan dapat nanti pula
dia akan jadi kita akan dapat VA2I dan VA2J dan VB2I dan VB2J. So daripada sini yang kita akan kira balik yang ini. Daripada sini yang kita akan kira balik yang ini. Okey? Boleh So kita akan cari yang ni dan kita akan calculate yang ini yang kita akan dapat. Bila kita dapat yang ini barulah kita boleh cari jawapan dia. Boleh? Jom. Ada soalan apa? Kalau ada boleh tanya. Kita share dengan semua orang. Tak, awak ada soalan pasal kelas ke apa? Ada? Kalau ada awak boleh tanya. Kita boleh discuss terus. Boleh? So, mana ni kita kat sini angle So dekat sini kita kena cari dulu ini. Nampak ini? Velocities yang ini dan yang ini di dalam I dengan J dia. So itu yang kita kena buat lah. So kata dekat sini macam ni ialah VB1 sama dengan 3 meter per second. Okay. So yang kita nak cari ni ialah ni yang selari dengan paksi I. Okay. Dan kemudian kita nak cari yang ni pula yang selari dengan paksi J. So dia akan jadi macam ni. Kita menggunakan rectangular coordinates kita di mana kita akan dapat yang ni ialah VB1I dan ini ialah VB1J. Okay? Make sense tak? Kita nak cari I dengan J punya direction. So, kita kena pecahkan square tu mengikut kita punya paksi I dengan J. Dan angle kita tadi yang ni akan berada di sini, betul tak? Theta. Ataupun dekat sini, theta. Betul tak? Sama je. Theta ni kena sama lah. Boleh? Boleh So, dekat sini, kalau dekat theta ni tadi, cos theta ialah sebelahan bagi hypotenuse 4/5. Sin theta ialah 3/5. Okey, sentang bagi hypotenuse. So dekat sini VB1I ialah apa? VB1 sin theta, betul tak? Betul tak betul? Tak tu kat sini, betul lah. Okey. So kita akan dapat 3 kali sin theta ialah 3/5. Jadi 9/5 meter per second. Dan VB1J ialah VB1 cos theta. Iaitu 3 kali 4/5. Iaitu 12/5 meter per second. Okay. Cuma dekat sini VB1I ni direction dia ialah positif atau negatif I? Yang ni. Direction dia ke sini positif ke negatif I? Positif lah kan? Jangan bingung-bingung aja. Soalan ni straightforward je ni. Direction ni sama ke tak dengan positif I ni? Sama lah kan? So positif lah. So dekat sini positif 9.5. VB1I ni positif 9/5.
So VB1I ni ialah VB1I ialah positif 9/5. Okey, untuk VB1J pula, tengok direction dia ni, positif I ke positif J ke negatif J? Negatif J lah kan? Positif J ni ke sana. Ni. Positif J ni ke sini, tapi yang ni ke situ. Opposite direction, betul tak? So, dia kena ada negatif. So, dekat sini akan ada negatif. So, VB1J ialah negatif 12/5. VB1J ialah negatif 12/5 meter per second. Okey, dalam ni kita calculation ni panjang sikit. So, saya boleh jadi buat silap. So, kalau saya buat silap, aku kena beritahu lah. Okey. Okey, ini adalah untuk VB. Jelas tak macam mana kita dapat VB ni? Awak kena boleh pecahkan dia kepada I dengan J dia. Okey, kalau kita tengok next pula, kita ada VA1. So, sama juga VA1 ni dia ke bawah 4 meter per second. Dia macam ni. Dia ke bawah dan dia punya VA1 sama dengan 4 meter per second. Dan kalau kita lukis sekali lagi kotak yang rectangle yang mengikut paksi I dengan J ni, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Dan awak akan ada dekat sini. Ini ialah VA1I dan yang ni ialah VA1J. Sebab yang ni selari dengan paksi J, yang ni selari dengan paksi I. Okey? Boleh? Dan angle theta ni ada dekat mana kat sini? Kat mana? Sini. Ke sini? Sini. Sini, betul? Okey. Dekat sini tak boleh teka-teka lah. Kita kena lukis lah. Jangan teka-teka. So, kita lukis balik segitiga tadi tu. Macam ni. Macam ni kan? Ya, tak cantik sangat. So, inilah 3, 4, 5. Ini angle theta tadi, betul tak? Betul Okey. So, yang ni selari dengan paksi yang ini. Okey. Yang ni selari dengan paksi ni, betul tak? Yang ni selari dengan paksi yang ni, betul? Kan? Katalah angle dekat sini ialah phi macam tu. So, angle dekat sini ialah phi. Betul Betul tak? So, kalau angle dekat sini phi, sini 90 darjah, sini mesti theta. So, theta tu berada di sini. Okey? Boleh? Benda-benda macam ni tak boleh teka-teka. Saya dah cakap banyak kali dah. Bila awak lukis macam ni, lukis mengikut proportion yang betul. Sebab dia apa? Sebab dia macam ni lah. Sebab dia kita akan kena cari angle dia based on segitiga, macam-macam segitiga lain. Kalau awak lukis yang macam ni, tapi awak buat macam ni contohnya. Boleh jumpa tak phi ni? Tak boleh lah, memang tak jumpa dah phi tu. Sebab awak dah tak tahu dekat mana 90 degrees, dekat mana angle dia. Tapi benda macam ni masih lagi dibuat. So, kalau awak masih tak sedar lagi sebab apa saya suruh awak lukis elok macam saya lukis ni, inilah sebab dia. Sebab ada satu angle yang awak kena cari angle lain-lain. Awak salah dekat sini je, semua benda lain akan jadi salah. Okey? Faham So, lukislah elok-elok macam saya lukis. Yang saya suruh lukis elok ni pun tak pakai baris pun, tapi boleh je lukis elok, betul tak? Maknanya bukanlah nak kena pakai baris satu-satu. Awak kata nanti lama sangat ni spend masa. Tak ada, tak payah spend masa lama. Awak hanya perlu letak attention awak je. Attention to detail. Sebab apa? Kalau awak salah lukis ni, yang lain salah.
Kalau awak salah lukis dan tak salah tu tak ada masalah. Tapi jadikanlah habit melukis elok-elok ni habit yang awak pay attention tu, sebab oleh waktu-waktu macam ni lah di mana awak perlu lukis benda tu elok-elok. Kalau tidak, tak dapat yang perlu. So dekat sini awak akan dapat VA1J sama dengan VA1 sin theta. Betul V1J ialah VA1 sin theta. Dan VA1 ialah 4 meter per second. Sin theta tadi ialah 3/5. So awak dapat 12/5 meter per second. Okey, cuma VA1J ni positif atau negative direction? Negative direction So kena ada negatif kat sini. Kena ada negatif. So VA1J ialah negatif 12/5 meter per second. VA1J ialah negatif 12/5 meter per second. Mana nak tahu negatif positif ni? Kita dah lukis semua ni. Semua ni perlu dilukis. Bila awak dah lukis, awak tengok aja. J ni positif dia ke atas sana, jadi yang ni ke bawah. Negatif lah. So sebab don't leave anything to chance. Jangan letak, dan don't leave anything in your mind. Semua benda ni perlu dilukis di atas kertas supaya awak boleh terus refer. Macam saya cakap, awak punya RAM ni memang ada 4 ke 7 sahaja. Okay? Working memory tu ada 4 ke 7 slot saja. Ni for real. Orang dah study dah banyak-banyak kali dah. So kalau semua benda ni awak letak dalam awak punya working memory ni, dia akan overload. Dia tak boleh ada, dia tak simpan. So jangan depend pada awak punya RAM, letak atas kertas. Supaya awak boleh nampak tak payah simpan dalam otak. Okay. The next one ialah VA1I. Kalau sini, dia mesti sinilah, sini theta. Okay. VA1I ialah VA1 cos theta. So VA1 ialah 4 meter per second, cos theta ialah 4/5, sama dengan 16/5 meter per second. Kalau cos theta 4/5. Okay, ini VA1I ni, dia positive direction dan negative direction. Negative direction. So ni pun kena ada negatif juga. So VA1I ialah negatif 16/5. VA1I ialah negatif 16/5 meter per second. So inilah yang kita dapat. Sebelum kita jawab soalan ni pun, kita kena cari ni dulu. Okay, proses nampak panjang sekarang lah sebab kita buat slow-slow kan. Kalau awak buat one paper sekejap je. Awak tengok je soalan ni, awak tahu je awak boleh impact, awak dah kena tahu dah benda ni kena buat. Nombor 1, lukis dulu. Nombor 2, breakdown semua komponen ni kepada I dengan J. Okay. Sebab apa? Sebab lepas ni proses yang kita buat akan buat daripada line of impact, kemudian plane of contact, kita dapat jawapannya. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ya. Untuk angle tu, boleh tak saya baca macam angle tu dia ambil dari secondary axis lah. So I dengan J. Macam mana? Sorry? Masuk awak dekat mana? Ambil I dengan J sebagai secondary axis. Okay. Next one, primary axis. Dan angle tu saya baca dari secondary axis ke primary axis. Masuk awak dekat sini? Sini? Bukan. Dari sini? secondary J tu. J? Baca ke primary axis what X tu. Ni? Ni lah kita buat tadi, theta ni. Betul. So kalau saya define delta tu, angle dah macam ni. Dari axis secondary ke primary. Lepas tu dekat. Okay, betul. Tapi itu yang kita buat. Apa beza yang kita buat sekarang dengan apa yang awak buat ni? Sebab lepas tu, senang sikit nak cari. Pergi ke diagram yang satu lagi je. So kalau dekat sini, saya baca macam saya baca delta 3 dari
dari secondary axis tu Ah. ke primary axis terus. Boleh tak? Yang awak describe sekarang ni ialah literally apa yang kita buat. So what's the difference? Awak kata awak nak baca daripada sini bukan. secondary axis kepada primary axis. So that's how we define theta, betul tak? So apa beza yang awak nak buat ni dengan apa yang kita buat sekarang ni? Tadi lukis balik diagram kan. Sebab Kat mana? baru define balik dia. Dekat mana? Define. Dekat sini. So lukis balik dah tambah satu V kan. Oh, boleh je. Itu tak kisah awak buat macam mana pun. The point ni saya nak tunjuk awak kena lukis elok-elok. So, untuk awak dapat dia punya angle lah. Okay, let's say awak cakap macam ni kan. Awak nak tengok sini, inilah dia punya secondary axis, ini punya primary axis, betul tak? So, awak letak angle kat sini kan. Saya baca dulu sah. Betul, boleh je, no problem. So, nanti awak dekat sini, awak tengok inilah dia punya secondary axis, ini dia punya primary axis, betul tak? So dekat sini awak kena define pula. Sini adalah angle. Angle apa? Awak tak tahu angle apa lagi. So you name this phi. Kemudian baru awak cari. Betul tak? So it's the same process. Sama je. Dan nak confirm rasa kalau saya baca macam tu. No problem. Tak ada masalah. Cara awak baca ni tak ada masalah. Sebab macam mana awak buat pun, kalau awak follow the right principles, dia akan get to the right conclusion. Sama je. The same thing. Okay? So awak boleh pakai macam-macam method awak nak pakai pun. Dia akan, as long as conclusion dia, kalau cara awak buat tu betul, awak tak buat any mistake, dia akan sampai kepada benda yang sama. So no problem. Apa yang saya buat ni bukannya fix cara itu je kena buat tau. Ini ialah guideline. Yang saya cakap ialah awak follow the same steps. Awak ada setedul yang senang awak ikut lah. Okay? Itu je. So kalau awak rasa awak boleh buat cara lain dan following the correct principles tu sampai kepada conclusion yang sama, no problem, boleh. Jangan risau. Tapi dengan syarat awak kena buat benda yang betul-betul lah. Bukannya macam awak jampi-jampi dapat jawapan, tapi kebetulan jawapan dia sama. Tak jadi lah. Proses tu perlu ditunjukkan di atas kertas lah. Awak faham sebab awak faham. Bila awak macam ni, bila awak buat something yang tak ada apa-apa alasan tiba-tiba ada jawapan yang betul, saya anggapkan awak meniru. Okay? Kalau tiba-tiba je ada jawapan dia, semua benda salah, jawapan dia betul. So conclusion saya ialah awak tengok paper sebelah. Dan benda tu berlaku. Ada 5-6 orang yang macam tu. Semua benda lain semua salah. Jawapannya betul. Memang ada. So, daripada saya punya point of view, awak meniru, itu je. Saya pangkah juga. Sebab tu saya kata proses dia lebih penting. Okay? So, as long macam awak cakap tadi, awak follow bila awak buat angle tu, betul lah cara dia. Dia tak melanggar apa-apa peraturan trigonometri, no problem. Okay? So, kita dah sampailah ke sini di mana kita dah selesaikan yang pertama. Okay, kalau kita tengok balik dekat sini, step kita, barulah kita pergi kepada yang kedua ni. Momentum of the system is conserved along the line of impact. Itu kita kena start di situ. Di atas line of impact ni paksi I, kita akan ada conservation of momentum. So, katalah saya padamlah semua ni. Okay. So, di atas line of impact, kita ada conservation of momentum. So, kita start dengan line of impact dulu. Kita start semua analisis di atas line of impact. Dan yang pertama sekali di atas line of impact ialah conservation of momentum. Dan conservation of momentum ialah yang ni, MIVI. Tak tulis macam ni lah. Kita dah tahu dah atas conservation of momentum ialah MA1I VA1I tambah MB. Ini bukan MA1I, ini MA ya. MA VA1I tambah MB VB1I sama dengan MA VA2I tambah MB VB2I. Okay. I ni sebab kita berada di atas line of impact. So, semuanya kena yang I sahaja. Ini conservation of momentum. Ini yang kita tulis kat ni tadi.
conservation of momentum yang ni. So conservation of momentum berlaku di atas line of impact. Conservation of momentum juga berlaku di atas plane of contact. Okay, I dan J. Semua direction pun akan berlaku conservation of momentum. Tapi ini hanya untuk skip the line, untuk bagi tahu dah. Saja bagi tahu je awak. Bila ada oblique impact, gunalah cara ini. So awak dah tak payah cari-cari. Dia dah ada clear direction awak kena ikut. Boleh faham Okay. So, pertama sekali kita guna conservation of momentum. Inilah equation dia dan kita boleh masukkan maklumat kita tadi. So, MA ialah 1 kilogram, VA 1I tadi ialah VA I1 ialah negatif 16/5. Betul Negatif 16/5. Negatif 16/5. Tambah MB pun 1 kilogram. VB 1I pula ialah VB 1I 9/5 meter per second. 9/5. Sama dengan MA ialah 1, VA 2I tambah MB pun 1, VB 2I. So, bila kita dah dapat ini, kita dapat ini ialah 9/16 jadi berapa? 7. Negatif 7/5 sama dengan VA2I tambah VB2I. So, kita akan dapat VA2I sama dengan negatif 7/5 tolak VB2I. Dapatlah macam ni. So, ini kita simpan dulu. Kita simpan ni sebagai equation 1. Okay, dia tak settle lagi. So, kita simpan ni dulu sebagai equation 1. Boleh? Ini bila kita ambil conservation of momentum. Kemudian, yang kedua, kita tengok pula dekat step sini. Apa tadi? Yang kedua, kita akan di atas line of impact, kita akan kira juga coefficient of restitution. So, dekat sini, yang kedua kita akan kira E, coefficient of restitution dia, iaitu VB2I tolak VA2I bahagi VA1I tolak VB1I. Okay, so dekat sini VB2I kita tak tahu. Tolak VA2I pun kita tak tahu juga. Bahagi VA1I. VA1I adalah negatif 16/5. Tolak VB1I ialah 9/5. E ni tadi dah ada nilai dia kan? E tadi dah bagi E sebagai 0.5. So, E ialah 0.5. So, daripada sini kita dapat VB2I tolak VA2I sama dengan 0.5 kali negatif 25/5. Betul tak? Betul So, ni akan jadi negatif 2.5. Okay, negatif 2.5. So, sini VB2I sama dengan negatif 2.5 tambah VA2I. Betul? VA2I ni bawa ke kanan. Ini kita selesaikanlah. 25 bagi 5 ialah 5. 5 kali setengah ialah 2.5. Dan kita ada equation satu tadi, iaitu expression for VA2I. So, kita masukkan ini ke dalam sini. Kita akan dapat VB2I sama dengan negatif 2.5 tambah negatif 7/5. Yep. Negatif 5.
Ini 25 bagi 5 kali 0.5 jadi 25. Betul kan? Okey. 55 okey. Ada apa yang salah lagi ke? Okey, sebelum kita sambung ada saya buat salah kira ke? Sebab kalau salah kira ni hujung-hujung nanti baru nak buat jauh pula. Kalau ada saya salah bagi tahu. Okey, tak ada Okey, ini tadi negatif 7.5 tolak VB2I. Jadi macam itulah. Ini yang ni tadi kita masukkan ke dalam ni. Nampak ini inilah expression VA2I, ini pun VA2I. Dapat gini. So kita selesaikan ni pula. Ni ialah ini bawa ke sana kita dapat 2 VB2I sama dengan negatif 2.5 tolak 7 bagi 5 apa? 7 bagi 5 ialah 1.4. Tolak 1.4 Betul kan? 1.4. So VB2I ialah negatif 3.9 bahagi 2. Betul Sama dengan 3.9 bahagi 2 ialah 2, 19, 1.9 kali 2, 18, 1, negatif 1.95. Negatif 1.95. Negatif 1.95 meter per second. So VB2I ialah negatif 1.95 meter per second. Jadi bila kita dah dapat ni, bolehlah tulis kat sebelah kanan ni. VB2I ialah negatif 1.95 meter per second. Dan daripada sini juga, kita boleh kira balik. Masukkan ini, nilai ni balik ke sana. Ke sini balik. Kita akan dapat VA2I sama dengan negatif 7/5 tolak negatif 1.95. So dapatlah negatif 1.4 tambah 1.95 samalah dengan 0.55 meter per second. Okay. So VA2I ialah 0.55 meter per second. Ni saya congak-congak ni. Boleh jadi salah kira So tahu kalau saya salah kira. So VA2I ialah 0.55 meter per second. So boleh tulis kat sini VA2I ialah 0.55 meter per second. Okey. So inilah semua yang berlaku di atas line of impact. Kita kira conservation of momentum dan kita kira juga coefficient of restitution E. Dua ni je. Kemudian kita pergi kepada next step kita pula. Momentum of particle A is conserved in the y-axis. Okey. Jadi bila kita tengok dekat sini, bila ada dua partikel yang melanggar, dua partikel yang melanggar, pada plane of contact dia, macam saya cakap tadi, setiap partikel, setiap partikel mesti ada dia punya equation ni, impulse and momentum. Okay? So maknanya dalam kes ini pun partikel A dan partikel B mesti ada dia punya impulse momentum lah. So untuk partikel A dekat sini, sekarang ni kita tengok pada plane of contact pula. Pada plane of contact ataupun paksi J, kita tengok untuk partikel A dulu. Partikel A dia akan ada dia punya conservation of momentum iaitu MA VA1J ini pada paksi J tambah impulse pada paksi J sama dengan MA VA2J. Cuma
pada plane of contact ni, dia tidak ada impulsive force. Kalau tengok dua partikel berlanggar macam ni, kalau dia berlanggar macam ni, ini dia punya line of impact dia. Semua daya tu akan berada pada paksi ni. Pada paksi ni tidak ada impulsive force langsung pada plane of contact ni. So sama lah terpakai dekat sini juga, di plane of contact ni tidak ada impulsive force, menjadikan term ni jadi kosong. So, pada plane of contact ni sebenarnya, pada plane of contact, kita akan dapat MA VA1J sama dengan MA VA2J. J ni pada plane of contact. Jangan lupa, J tu kena ada. Ini hanya berlaku pada plane of contact. Pada plane of contact saja, impulsive force dia sama dengan kosong. Dan kita boleh cancel out ini. Dapatlah VA1J sama dengan VA2J. Okay. So, untuk partikel A, kita dapat VA1J sama dengan VA2J. Dan kita pun dah tahu VA1J apa tadi sebab kita dah kira tadi. So, VA1J ialah negatif 12/5. VA1J ialah negatif 12/5 meter per second. Negatif 12/5 ataupun negatif 0.6. Betul tak? 6, 0.6. Salah. Apa? 2.4. Negatif 0. Negatif 2.4. Bukan 0. Negatif 2.4 meter per second. Okay. So, VA 2J ialah negatif 2.4 meter per second. Sama dengan VA1J, sama je. Maknanya bila awak buat soalan ni, yang ni akan terus pergi ke kanan je, benda yang sama. Pada paksi J, pada paksi plane of contact. So, dia dapat negatif 2.4 meter per second. So, maknanya benda yang sama juga berlaku untuk partikel B. Pada plane of contact, ini konteks dia, jangan lupa. Pada plane of contact, partikel B sama juga, dia akan dapat MB VB1J. Bangsa J ni jangan lupa. VB VB1J tambah IBJ sama dengan MB VB2J. So, ini sama dengan kosong. Dan ini boleh cancel out, menjadikan VB1J sama dengan VB2J. So, sekali lagi, saya ulang, pada plane of contact, velocity dia sama je, before dengan after. So, VB2J ni, hasilnya ialah, inilah maknanya yang ni akan pergi ke sini, 12/5 juga. So, ini pun sama juga, negatif 2.4 meter per second. Boleh faham? Ada soalan tak? Okay. Reason dia itulah. Reason dia pada plane of contact tidak ada impulsive force. Menjadikan velocity before dan after dia sama. Okay. So, bila digabungkan ini, yang kita nak cari ialah, kita dah ada dua-dua. Ni bolehlah kita cari VA2. So, VA2 ialah VA2I kuasa 2 tambah VA2J kuasa 2 di punca kuasa 2 kan. So, VA2I ialah 0.55 kuasa 2 tambah VA2J negatif 2.4 kuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat .46 meter per second. So, dapat 2.46 meter per second. So, VA2 ialah 2.46 meter per second. Betul lah jawapannya. 2.46. Betul lah.
Okey. Dan menggunakan prinsip yang sama untuk partikel B. VB2 ialah VB2I kuasa 2 tambah VB2J kuasa 2 dipunjuk kuasa 2 kan. Kita dapat VB2I ialah negatif 1.95 kuasa 2 tambah negatif 2.4 kuasa 2. Kita punjuk kuasa 2 kan. Kita akan dapat 3.09 meter per second. 3.09 meter per second. So dekat sini kita akan dapat 3.09 meter per second. Okey, jawapan dia betul lah kot. Ya, 3.09 meter per second. Betul lah. Okey, so dapatlah jawapan dia. Ada soalan tak? So kalau kita recap balik sebenarnya soalan ni basically very simple. Di atas line of impact ni awak akan guna conservation of momentum dan juga coefficient of restitution untuk mendapatkan VB2I dan VB2I dan VA2I. Dan di atas plane of contact pula awak tahu bahawa VA1J dengan VA2J ni sama. So tak payah buat calculation pun. Tulis je macam ni. Sikit je tulis tak apa. The velocity is the same. Tulis macam tu je saya dah tahu awak faham dah. In the plane of contact, on the plane of contact, velocities before and after are the same. Dah. For particle A and B, awak tulis balik. Dah, settle. Saya tahu awak tahu. So kira lah, dapatlah macam ni. Itu je lah. Dapatlah jawapan dia. Dah tu dah dapat full marks. Simple je. Full marks. Okay. So, soalan ni memang ada. Tengoklah awak punya pasir semua memang ada soalan ni. Dan soalan ni very simple. Macam free marks saya cakap. Dengan syarat awak selesaikan bahagian pertama ni iaitu pecahkan kepada I dengan J ni betul-betul. Macam mana nak pecahkan betul-betul? Kena awak boleh lukis elok-elok lah. Itu je. Dan negatif dengan positif tu jangan silap. Macam awak tengok ni, itu sebab kita set positif I dengan positif J ni. Sebab kita dah tahu kita akan consider positive direction dia. Kalau salah tulis, lupa nak tulis negatif pun salah jugalah jawapannya. So janganlah silap macam tu. Okay. Dan terakhir sekali, saya remarks juga untuk soalan ni. Dia tak minta direction velocity tu. Tapi kalau dia minta, macam ni So inilah awak punya paksi, ini paksi I. Dan inilah paksi J. Paksi J macam tu Okay, ini awak punya paksi I. Dan ini awak punya paksi J. Betul So antara kedua ni mesti 90 degrees lah. Katalah dia minta direction of VA. So awak tengok VA ni, VAI ialah 0.55. So awak boleh lukis. VAI ialah 0.55 positif. So awak lukis kat sini. VAI2 0.55 positif. VA2J pula negatif 2.4. Negatif so dia akan pergi ke sini. Negatif 2.4 ni lebih kurang 4 kali lagi panjang daripada 0.55 lah, lebih kurang So katalah macam ni. Inilah VA2J. So awak punya direction of ni awak kena lukis kotak macam ni lah. Inilah awak punya. Tak cantik lah lukisan ni, susah sikit nak lukis cantik, tapi inilah awak punya vektor. Vektor awak ialah ke sini. Inilah VA2 iaitu panjang dia mesti 2.46 meter per second. Boleh faham tak? So bayang A ni mula-mula dia bergerak ke bawah Dia bergerak ke bawah. Lepas pelanggaran ni dia bergerak ke kanan sini. Logik tak? Logik lah. Kan? Dia bergerak ke kanan lebih. Kanan sikit macam tu. Macam tu. Logik lah. Okay. Samalah juga dengan VB ni. VB ni pula
Okay, VB2I ialah negatif 1.95. So dekat sini negatif 1.95. Lebih kurang macam itulah. Okay, katalah ini VB2I negatif 1.95. VB1I ialah negatif 2.4. Dia panjang sikit je daripada macam tu, lebih kurang. VB2J 2.4 VB2J. So bila kita combine kedua-dua ni, dia akan jadi inilah lebih kurang macam ni. Sinilah dia punya VB2. So lepas dia berlanggar ni, dia akan bergerak ke lebih kurang ke bawah macam itulah. Okay, lebih kurang lah So inilah VB2. Dengan apa? Dengan velocity 3.09 meter per second. Kalau dia minta cari direction, macam itulah cara dia. Guna trigonometri saja. Okay, ada soalan tak? Boleh? Okay, kita 11.00 kita rehat. Kita rehat 5 minit sebelum kita cuba satu lagi soalan, lepas tu kita habis lah. Okay, kita rehat dulu 5 minit. Tak apalah, kita tak payah rehat lah macam ni lah. Kita daripada rehat baik kita buat quiz. Sekejap.